Datang sini sebab nak belajar ilmu dan juga cara untuk sharp entry. Untuk beginner, yang betul-betul beginner, maybe bagi orang susah untuk cari valid zone apa semua. Tapi kalau nak katakan bagi yang dah amatur macam tu, maybe bagi orang benda tu senang. Sebab orang dah ada confirmation entry and then orang dah pandai tanda zone. So benda ni sangat mudah digunakan. Nak tak nak, kena powerkan basic dulu, and then RSIM5 ni adalah satu confirmation untuk sharp entry. Sam ni mungkin dia punya setup RSIM5 ni mesra untuk orang yang akaun kecil. So thank you Sam, RSIM5 berdesuk. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to Sam Gojira YouTube channel. Sam Gojira ke, Sam Go ke, something like that lah. Tapi dah lama Sam tak buat YouTube. So hari ni Sam buat konten yang kita nak adakan bootcamp. For the first time dalam sejarah trading Sam, kita adakan bootcamp. Sebelum ni dia just a seminar, macam kelas, macam chill. So for me, bootcamp ni macam satu benda yang baru. Okay, di mana kita akan ada games, kita ada apa? Ice breaking konsep. Tapi dia taklah sampai kita buat 2 ke 3 hari, kita buat satu malam je. Maksudnya daripada petang start pada pukul 4 4.30, 5 sampai pukul 11, 12 malam macam tu lah. So apa yang kita nak tekankan dekat dalam bootcamp kali ni adalah journey dan psikologi dan cara trading konsep yang betul untuk kita consistent trade daripada kita berada dalam market terlalu lama. Okay, instead of kita berada dalam market terlalu lama, kita cari peluang untuk masuk market dan exit dengan secepat yang boleh untuk dapatkan profit. Besar ke kecil tak kisah, yang penting konsisten. Itu target Sam nak ajar hari ni, bootcamp hari ni. Dalam masa yang sama Sam nak kenal jugalah, 2025 ni Sam tak ada buat lagi any event apa meet RSIM5 pergi mana kelas ke apa, tak ada buat lagi. Memang Sam ada buat kelas online, okay, setiap weekend. Setiap hari Sabtu saya akan buat kelas. Tapi ni 26 hari bulan Julai saya adakan bootcamp untuk 30 pack saja. Tapi dalam kita punya community lebih daripada 40 orang yang dah join. So kita tak tahu apa akan jadi lagi. Mungkin akan ada orang yang, kalau boleh kita alihkan sofa kan. Kita alihkan sofa, kita bagi semua duduk bawah kan. Senang. Sebab kata nanti ada yang duduk sofa, ada yang duduk bawah, ada yang duduk tangga, tak syok pula. So sebab kita main benda ni by group. Okay, so kita kat belakang kita ada beli Manila card. Apa lagi? Kita ada buat quiz. Kita ada beberapa game yang kita buat. So kita akan agihkan everyone yang join bootcamp ni berada dalam team. So macam mana kita create that team, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab ni satu perjalanan di mana Sam dan team mengadakan bootcamp di Bukit Damansara, Kuala Lumpur, untuk kita punya orang panggil kawan-kawan, sahabat-sahabat baik yang betul-betul nak belajar cara trading teknik RSIM5. So korang tengok video ni sampai habis. Kepada korang yang baru tengok Sam, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and turn on notification. Yang dah tekan tombol subscribe and turn on notification, thank you. Banyak video, banyak education, banyak journey yang Sam akan paparkan dalam YouTube Sam ni. Okay, khas untuk make forex great again. I'm gonna show you the real journey seorang trader. Okay, bukannya kaya sangat, bukannya biasa sangat. So average. I tak ada Lambo, I tak ada rumah besar, I tak ada banglo. Okay, jam pun pakai jam apa je tak tahu. Yippee tu. Okay, so korang tengok video ni sampai habis and do enjoy this video guys. Assalamualaikum. Okey, kita dah sampai dekat Bukit Damansara, tempat orang-orang elit Betul, ni tempat orang elit ni. Dia macam Okay, orang ni jenis makan budak jenis makan budak guys. ni makan budak. Ni Ammar dah sampai, kita punya admin. Ni ada brother ni buat event dekat sebelah. So tempat ni dia berbahagi kepada 2. Blok 1 yang belah kanan sana. Lepas tu yang kita punya, yang Sam punya event dekat sini. Dekat blok 2.
Sekarang ni kita tengah sembang-sembang sampai pun awal. Event start pukul 4.30 macam tu. Enjoy dulu video ni, nanti kita akan sambung lagi. Bye bye. Demam ni demam warrior gambling dengan kick. Dia dah berhubung dalam bulan tu. Jom kita masuk ke venue bootcamp kita. Itu official Amar, perkenalkan diri. Hai, Ini nama? Amar. Amar buat apa? Saya sebagai admin. Admin. Semgo. Didi mana Didi? Didi hilang di ride. You will be missed Didi. You will be missed. Okay, jom kita masuk. Assalamualaikum. Alright, first impression. Alright. Okay, ni Wan. Wan, perkenalkan diri. Wan. Marah. Aduh, Wan tak steady Okay, diorang dah mula masuk. Ya. Ada dalam 10 orang dah datang. Semua orang dah sampai. It's time to semua orang dah sampai. It's time to shake it off lah. Okay, meet I stand by. So, nanti pukul 5 ni saya akan minta korang buat satu. Dia tak ada jawapan salah. Dalam quiz yang saya bagi ni, semua jawapan betul. Semua. Saya nak korang jujur. Korang yang mana. Jadi, kenaan forex. Jangan risau. Dia tak ada kenaan luar forex. Ni semua forex. Tak risau. Kalau betul-betul ni, dia ni je. So everything is going well for now. Wan kat belakang. And then kita ada a new guy. A new staff pun sampai. Perkenalkan diri anda. Chill guy. You're chill guy, Ayya. Chill guy. Hey, My name is Chill guy. Orang panggil Chill. orang panggil Cibai. You? Cibai. I don't know you Tadi ada benda yang dalam bumi ke mana hidup sana sebab orang setiap Ahmad Munawir bin Muhammad Yusof. Okey. Ni Ahmad Nordin Chat Slayer. Okay, nama tim goes back to 2 years, 3 years before. I'm afraid that setup yang sepatutnya orang lain dah dapat, aku terlepas. Kena bagi Sam jawapan dia masing-masing. Contoh. Saya bukan kaki je. Saya kalau tekan pun dah 7 stick kadang-kadang terus besar. Sebab saya tahu bila kita dalam situasi Dia terus jadi tak chill. Macam couple lu. Macam couple lu. Tak makan lah ambil. Going to eat. Yeah, boy. Everybody's eating, man. Not me, man. You eating smoke, man. You.
benda tu yang saya pakai apply kat zone. Okay, satu zone apa ni, Enggar? Sebelum korang katalah RSI tak bagi confirmation, nak bagi confirmation apa step adakah tengok, dia clean traffic korang boleh tengok first lap korang clean traffic betul? Brake high, pull back, kita cari entry. Tapi sepanjang dia menjadi QM by tu, pernah tak dia diambil? Okay, jom sekarang kita tarik nafas. Ikut set high lah tu, dia menjadi higher untuk up. Right, okay, betul. Kau cakap tadi dia pun Sepatu kena belajar. ni Betul. Belajar dan belajar. Betul lah tu. Aku setuju tu. boss ni continuation. Senang cerita kau faham boss, breakout structure dia continuation. Change of character dia penukaran arah trend. Daripada uptrend menjadi downtrend. Sepatutnya dibuat high low kan? Right now tengah suruh semua student untuk presentation. Yes. Salah? Betul. Yes. So, learn the lesson. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Betul. nak menimbat ilmu lah daripada STEM. Tak pernah dengar pasal RSI, jadi kita nak tahu lebih pasal kita. Walaupun baru dalam bidang trading ni, kita rasa RSI tu mungkin dapat tingkatkan ilmu lah. It's something new, kita tak pernah try atau tak pernah cuba memahami macam mana nak pakai indikator ni. Jadi macam orang kata keliru jugalah bila dia cakap macam ni kan. Jadi nak gunakan dia dengan yang trading yang kita dah belajar tu macam ada huru-hara sikit lah dalam kepala otak. Faham tu memang faham, cuma nak sekarang macam nak fikirkan macam mana nak pakai dia, nak gunakan dia to take the best lah daripada yang dia kasih ni. Aku baru juga macam we start together. Actually came here to learn something new yang tak pernah kita belajar. Apa yang kita belajar kat TikTok ke, belajar dekat dalam Telegram ke, it's not the same. So this is new. Hopefully turun high actually. Datang sini sebab nak belajar ilmu dan juga cara untuk sharp entry. Untuk beginner, yang betul-betul beginner, maybe bagi diorang susah untuk cari valid zone apa semua. Tapi kalau nak katakan bagi yang dah amatur macam tu, maybe bagi diorang benda tu senang. Sebab diorang dah ada confirmation entry and then diorang dah pandai tanda zone. So benda ni sangat mudah digunakan. Nak tak nak, kena powerkan basic dulu, and then RSI M5 ni adalah satu confirmation untuk sharp entry. Thank you kepada Sam sebab buat kelas ni and then bagi saya peluang untuk hadir. So thank you Sam, RSI M5 berdesuk. Jadi saya datang ke sini sebab untuk mempelajari dan mendalami ilmu yang dia ada. Dan saya rasa dia adalah berbeza dari segi sebelah kerana dia menjelaskan apa dan cara dia entry pada peluang yang melihat TikTok. Jadi di situ saya belajar, saya perhati dan memang dia ikhlas. Dia menjadi ilmu untuk kita belajar dan kita boleh jadi sifu macam ni. Terima kasih Sam dengan kehadiran malam ini. Saya rasa amat puas hati. Sam share memang dari kelas lah. SI dia tu menarik juga. Itu kalau rasa pada yang dalam trade ataupun newbie sudah belajar dan mudah dan tak nak frust, join Sam and the group. RSI M5 confirm the